Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua hari ni? Hari ni nak sharekan resepi daripada Mak Nina sendiri. Sebab apa, dulu kami ada buka warung dan kami menggunakan resepi ni, nasi ayam bijan ni, untuk sediakan kepada kita punya pelanggan. So ramai yang minta resepi ni. So hari ni nak akan sharekan macam mana nak buat resepi nasi ayam bijan ni bersama dengan cara menggoreng ayam dan juga lain-lain tu. Jom semak. Okey, ini adalah bahan-bahannya. Mula-mula, okey, kita sediakan bahan untuk kita merebus ayam. Sebab air daripada ayam tu kita akan buat untuk masak nasi nanti. Okey, so Nina gunakan halia yang agak banyak juga. 2 ulas bawang putih dan Nina tumbuk kasar je. 2-3 kali je tumbuk macam tu kan, asalkan dia keluar dia punya rasa tu. Dan teruslah Nina masukkan ke dalam ayam kita. Nina gunakan ayam kat sini, masukkan sahaja. Okey, selepas tu terus nak masukkan white pepper sikit beserta dengan garam sikit lah. Kalau anda suka nak letak perasa, boleh letak perasa. Dan tunggu sehingga air tu mendidih dan menggelegak, baru kita tutup api. Untuk air ni kena agak-agak boleh untuk kita letakkan nasi, boleh juga untuk buat sup. Ada 2 benda. So beras ni gunakan beras biasa saja. Ni dah siap cuci dah beras dia. So jadi kita kena buatlah dia punya bahan tumisan dulu. Okey. First kali ni nak gunakan kat sini bawang putih 3 hingga ke 4 ulas. Halia yang agak banyak juga, bawang besar sikit dan juga serai. Semua ni Nina akan tumbuk kecuali serai itulah Nina just titik sahaja. Untuk beras tadi Nina gunakan lebih kurang dalam 4,5 pot macam tu. Dan ini adalah dia punya nisbah bahan-bahannya lah. Bahan-bahannya agak banyak juga. Okey, kalau tak berasa nasi ayam tu nanti. Okey. Dan kita tumbuklah bahan-bahan ni. Kalau ikut style Mak Nina, beras tu kita gorengkan dulu dengan minyak bijan. Tapi Nina terlupa nak buat step tu. Kalau korang nak buat boleh cuba. Okey, selepas dah lumat ni, bolehlah ketuk dulu kita punya serai ni sebelum kita pergi untuk tumisan. Cara dia sama je macam kita buat sup ayam tu kan. Cuma ada letakkan serai lah dan beberapa bahan lain. Okey, masukkan bahan yang kita dah tumbuk tadi. Tunggu naik bau dulu ya. Barulah kita masukkan bawang besar ataupun dia dah berubah warna. Pastikanlah dia berubah warna dulu lah. Sebab apa? Kalau tak berubah warna nanti kita punya kuah sup tu akan kata orang tu dia tak jernih. Kita bagi dia garing dulu, baru kita tuangkan kuah air tu untuk kita masukkan ke dalam nasi. Okey? Blender tu ke bawah kan? Kalau diperhatikan kat sini, air ni pun dah menggelegak. Jangan bergelegak lama-lama, nanti ayam tu terlalu masak dan tak sedap. Teruslah kita ambil sup kuah tadi tu kan. Kita tutup api, masukkanlah ke dalam kita punya bahan yang kita dah siap tumis tadi, kuah ni kan. Agak-agak lah ya, agak-agak 1 ruas jari untuk kita punya nasi nanti. Untuk kita ni lah bagi dia menggelegak betul-betul lah, supaya nanti nasi kita tak basi. Okey, masukkan, kemudian masukkan serbuk kunyit untuk bagi color tu jadi warna kuning. Garam dan juga perasa. Okey, kalau anda ada cube patai ayam, masukkan cube patai ayam lagi bagus. Okey, selepas tu Nina guna beras biasa je tau ni. Teruslah masukkan ke dalam kita punya nasi ni. Kan, beras ni kan. Ukuran dia sama je macam kita masak nasi biasa dekat periuk nasi tu. Lebih kurang dalam 1 ruas. Tapi apa hal, tengok korang punya beras tu juga. Kalau beras tu jenis yang lembut kan, tak perlulah ayam banyak sangat kalau tak nanti dia jadi lembek. Okey, selepas tu bila Nina dah rasa dia macam dah cukup dah air dia tu kan, last sekali Nina terus masukkan kita punya minyak bijan. Untuk garam apa semua tadi korang kena agak-agak ya, lebih kurang lah ya. Okey, lepas tu gaul semula, barulah letak ke dalam kita punya periuk nasi tu dan kita startlah untuk masak. Kalau beras biasa ni jangan nak godak sangat lah, kalau tak nanti dia patah-patah kan. Okay, selepas tu bolehlah masak macam biasa. Sekejap je dah siap nasi ayam ni. Bau wangi sangat sebiji macam kat kedai, bak kata suami Nina. Okay, kita bolehlah cuba
mana tu nak bagi kan dekat saudara mara ataupun jiran-jiran kan, nak bagi sedekah Ramadan ni. Okey, untuk cara menggoreng ayam korang boleh semak resepinya pada akan datang, video akan datang. Okey, dah siap dah nasi ayam bijani. Okey, itu saja resepi untuk kali ni. Semoga dapat manfaatnya lah ya. Ingat resepi ayam tu boleh sama dekat resepi akan datang. Jangan lupa subscribe dan like and share. Okey, itu saja untuk hari ni. Bye bye.